Tunggu, tahu tak apa yang semua orang tak perasan? Malaysia baru je buat sesuatu yang gila-gila dalam Asia Tenggara. Nombor baru keluar dan ia memang mengejutkan. Sementara semua orang sibuk tengok pemain besar, Malaysia diam-diam jadi juara yang tak dapat ditandingi dalam dua industri besar di rantau ini. Pemimpin pelancongan dan teknologi Indonesia sekarang tengah kelam kabut dan jurangnya makin luas. Ini bukan ramalan atau teori. Data dah ada depan mata dan ia memang brutal. Sebelum kita terjun lebih dalam, saya nak minta pertolongan sikit. Saya cuba bina sesuatu yang bermakna kat sini. Satu saluran di mana orang Malaysia boleh faham betul-betul apa yang berlaku di rantau kita dengan fakta dan nombor sebenar. Tapi masalahnya, saya tahu ramai orang akan tengok video ini dan pergi tanpa subscribe. Kalau rasa konten macam ni penting, kalau percaya orang Malaysia patut tahu cerita sebenar yang disokong data betul, tekan je butang subscribe tu. Ia beritahu YouTube saluran ni patut sampai kepada lebih ramai orang. Itu je, mudah je. Sekarang, mari saya tunjuk apa Malaysia baru buat. Assalamualaikum dan selamat kembali. Jom saya lukiskan gambar apa yang baru berlaku di tahun 2025. Laporan ekonomi C baru je keluar. Ini dia laporan yang diterbitkan oleh Google, Temasek dan Bain & Company. Setiap kerajaan, setiap pelabur, setiap ahli perniagaan serius dalam Asia Tenggara tunggu laporan ni. Dan teka apa yang ia dedahkan. Malaysia sekarang secara rasminya ekonomi digital yang paling pesat berkembang dalam seluruh Asia Tenggara. 19% pertumbuhan tahun ke tahun. Itu bukan salah type. 19%. Kita lampau Indonesia, kita lampau Thailand, kita lampau Vietnam, dan ya, kita pun lampau Singapura. Ekonomi digital kita capai $39 bilion Amerika pada 2025. Tapi inilah yang memang gila. Indonesia ada populasi 280 juta orang. Kita ada 33 juta. Mereka literally 8 kali ganda lebih besar dari kita. Dan kita berkembang lebih pantas dari mereka dalam ruang digital. Macam mana tu boleh jadi? Tapi tunggu, sebab inilah yang jadi lebih gila lagi. Pelancongan. Korang ready untuk ini? Malaysia sambut lebih 38 juta pelancong antarabangsa pada 2025. Indonesia, 14 juta. Tak sampai separuh pun. Tak hampir separuh langsung. Kita tak hanya menang, kita hempas nombor tu. Dan inilah bahagian yang buat tajuk berita merentasi rantau. Kita kalahkan Thailand juga. Untuk tahun kedua berturut-turut, Thailand, negara yang basically mencipta pelancongan Asia Tenggara. Tanah senyuman yang dah dominasi pelancongan selama berdekad. Kita kalahkan mereka. Lagi. Bagi saya, konteks apa maksud semua ni? Ada portal berita Indonesia namanya Kompas, penerbitan utama. Mereka literally terbitkan artikel dengan tajuk ni dan saya tak buat-buat. Mengapa pelancongan Indonesia kalah dengan Malaysia? Media Indonesia tanya kerajaan sendiri, kenapa mereka tak boleh bersaing dengan kita? Bukan saya yang kata. Mereka sendiri yang kata. Sekarang korang mungkin tertanya-tanya, okey, apa rahsianya? Apa yang Malaysia buat yang Indonesia tak dapat buat? Sebab ini tak berlaku secara kebetulan. Ini strategik. Ini dirancang. Ini dilaksanakan dengan tepat. Jom saya pecahkan strategi itu. Pertama, strategi ekonomi digital. Tahun 2021, Malaysia lancarkan sesuatu namanya My Digital. Ini bukan sekadar dasar kerajaan lain yang nampak cantik atas kertas. Ini blueprint transformasi lengkap. Kerajaan tetapkan target. 25,5% daripada KDNK kita harus datang dari ekonomi digital menjelang 2025. Ramai orang fikir ini terlalu bercita-cita tinggi. Ada yang kata mustahil. Kita capai 23,2% pada 2022. Kita on track untuk bukan sahaja capai,
tapi melebihi target tu. Tapi inilah di mana Malaysia jadi betul-betul bijak. Kita tak fokus pada bandar besar je. Blueprint My Digital specifically sasarkan perusahaan kecil dan sederhana. Tulang belakang sebenar ekonomi kita. Lebih 890,000 perniagaan terima e-dagang menjelang 2022. Target asal 875,000 menjelang 2025. Kita kalahkan 3 tahun lebih awal. Lepas tu, ada infrastruktur. Malaysia tarik lebih 86 bilion ringgit pelaburan pusat data pada 2024 sahaja. Google masuk, Microsoft masuk, Nvidia masuk. Amazon Web Services labur $6 bilion ASE. Ini bukan pemain kecil test air. Ini gergasi teknologi buat pertaruhan besar atas masa depan digital Malaysia. Kenapa? Sebab kita bina asas. Rangkaian 5G kita dinilai sebagai salah satu rangkaian terkemuka di ASEAN. Penembusan internet lebih 97%. Penembusan mudah alih hampir 130%. Indonesia masih bergelut dengan akses internet asas di kawasan luar bandar. Malaysia dah lepas masalah tu. Sekarang, jom cakap pelancongan. Sebab inilah di mana strategi Malaysia jadi betul-betul menarik. Kempen Visit Malaysia 2026. Tapi ini bukan kempen pelancongan biasa. Temanya, pengalaman nyata yang luar biasa. 320 program berskala besar direka bentuk untuk pamer segala-galanya. Dari langit futuristik Kuala Lumpur sampai hutan hujan purba Sarawak. Tapi kehebatannya dalam perincian. Malaysia tengok Indonesia dan Thailand dan tanya, apa yang mereka buat salah? Thailand ada masalah over-tourism. Bali literally terhimpit di bawah berat terlalu ramai pelancong. Kesesakan lalu lintas, degradasi persekitaran, pantai penuh sesak. Malaysia kata, kita tak akan ikut jalan tu. Sebaliknya, kita fokus pada pelancongan bernilai tinggi. Pelancongan perubatan, pelancongan MICE, to meetings, incentives, conferences, exhibitions. Retreat kesihatan mewah. Kita tak cuba nak isi pantai dengan backpacker budget. Kita tarik pelancong yang belanja lebih banyak dan tinggal lebih lama. Dan inilah yang paling best, liberalisasi visa. Sementara Indonesia masih buat pelancong lompat melalui pelbagai halangan, Malaysia mula buat ia sangat mudah untuk orang lawat. nombor buktikan ia berkesan. Singapura hantar kita 8,34 juta pelancong, 26,5% pertumbuhan tahun ke tahun. China hantar kita 1,81 juta pelancong, 38,8% pertumbuhan. India, 664,000 pelancong, 32% pertumbuhan. Lagi baik, kita specifically sasarkan Indonesia. Indonesia sebenarnya pasaran sumber kedua terbesar kita untuk pelancongan. Lebih 4 juta pelancong Indonesia datang ke Malaysia pada 2024. Kita sasarkan 4,6 juta untuk 2026. Kenapa orang Indonesia suka lawat Malaysia? Bahasa sama, bahasa. Budaya Islam serupa, jadi pelancongan halal mudah. Tapi kita tawarkan infrastruktur lebih baik, konektiviti lebih baik, pengalaman lebih baik. Ia cukup familiar untuk rasa selesa, tapi cukup berbeza untuk rasa macam perjalanan antarabangsa sebenar. Sementara tu, pemimpin pelancongan Indonesia secara terbuka mengaku mereka ada masalah. Pengerusi GIPI, tu Persatuan Industri Pelancongan Indonesia, kata pada Disember 2025 bahawa peraturan domestik menghalang industri pelancongan mereka. Setiausaha Agung Asita, Persatuan Ejen Pelancongan Indonesia, kata tak ada peningkatan signifikan dalam destinasi pelancong. Akses masih terhad. Indonesia berlawan dengan satu tangan diikat di belakang sebab birokrasi sendiri. Jom cakap konektiviti, sebab ini penting.
Malaysia ada 591 penerbangan langsung mingguan dengan Indonesia. Lebih 106,000 kerusi tersedia. Air Asia sahaja kendalikan 396 penerbangan langsung mingguan antara 16 bandar Indonesia dan Malaysia. Korang boleh literally terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur lebih pantas daripada memandu merentasi Jakarta dalam kesesakan. Untuk pelancong Indonesia, Malaysia bukan sahaja mudah dicapai. Ia lebih mudah sampai berbanding beberapa destinasi domestik mereka sendiri. Indonesia ada 17,000 pulau. Korang fikir itu akan jadi kelebihan pelancongan terbesar mereka, tapi sebenarnya ia cabaran terbesar mereka. Konektiviti antara pulau mahal dan rumit. Malaysia gunakan kekompakan geografi kita sebagai kelebihan. Korang boleh alami pantai, gunung, bandar dan hutan hujan semua dalam masa beberapa jam antara satu sama lain. Kejayaan ekonomi digital dan pelancongan sebenarnya bersambung. Fikir macam ni, bila infrastruktur digital kuat, segala-galanya lain bertambah baik. Tempahan perjalanan online lancar, bayaran digital berfungsi di mana-mana. Pelancong boleh navigasi dengan mudah guna apps dan Google Maps betul-betul berfungsi dengan baik. Platform e-dagang buat shopping senang. Pemasaran media sosial sampai kepada audiens yang betul. Semua bersambung. Inilah sesuatu ramai orang tak sedar. Ekonomi digital Malaysia menyumbang 5,1% kepada pertumbuhan KDNK keseluruhan kita pada 2024. Pelaburan digital cipta lebih 48,000 pekerjaan berkemahiran tinggi, berpendapatan tinggi dalam 1 tahun. Ini bukan tentang syarikat teknologi sahaja. Ini tentang transformasi seluruh ekonomi. Indonesia terus bercakap tentang potensi mereka. 280 juta orang, pasaran domestik besar, sumber asli melimpah. Semua betul. Tapi potensi tak bermakna apa-apa tanpa pelaksanaan. Malaysia lebih kecil, tapi kita laksanakan lebih baik. Kita bergerak lebih pantas. Kita adapt lebih cepat. Kita buat keputusan dan implement sementara orang lain masih dalam meeting perancangan. Peranan kerajaan dalam ini tak boleh dilebih-lebihkan. Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, bukan sekadar badan kerajaan yang kocok kertas. Mereka aktif tarik pelaburan, fasilitasi projek dan sokong perniagaan. Digital Investment Office sediakan sokongan end-to-end untuk syarikat yang nak labur di Malaysia. Dari kenal pasti lokasi terbaik sampai insentif cukai sampai hubungkan dengan stakeholders. Mereka buat ia mudah untuk berniaga kat sini. Bandingkan dengan Indonesia, di mana pelabur komplain tentang peraturan bertindih, dasar tak jelas, dan kelewatan birokrasi. Bezanya siang dengan malam. Biar saya bagi gambaran besar. Pada 2025, ekonomi digital Asia Tenggara keseluruhan dijangka melebihi $300 bilion Amerika, berkembang pada 15% tahun ke tahun. Malaysia berkembang pada 19%. Kita lampau purata serantau. Kita bukan sekadar ambil bahagian dalam ledakan digital Asia Tenggara. Kita memimpin ia. Untuk pelancongan, Malaysia sasarkan 43 juta pelawat antarabangsa pada 2026. Indonesia berharap capai 16 hingga 17,6 juta. Kita sasarkan hampir 3 kali ganda nombor mereka dengan pecahan populasi dan keluasan tanah mereka. Ini bukan nasib. Ini hasil perancangan strategik bertahun-tahun, pelaksanaan konsisten, dan positioning bijak. Malaysia kenal pasti apa yang kita bagus dan fokus 2 kali ganda. Infrastruktur digital, kita labur besar. Pengalaman pelancongan, kita kurasi dengan teliti. Persekitaran perniagaan, kita lancarkan agresif. Konektiviti, kita kembangkan dengan pantas. Persoalan sebenar bukan macam mana Malaysia menang. Persoalannya,
boleh sesiapa kejar. Sebab jurang bukan dalam nombor sahaja, ia dalam momentum. Bila korang ekonomi digital paling pesat berkembang, korang tarik lebih banyak pelaburan, yang pecutan pertumbuhan lebih banyak lagi. Bila korang destinasi pelancong teratas, korang dapat lebih exposure pemasaran, yang bawa lebih ramai pelancong lagi. Malaysia cipta kitaran baik dalam kedua-dua sektor. Kejayaan lahirkan lebih banyak kejayaan. Inilah yang akan datang seterusnya. Malaysia dah positioning untuk gelombang seterusnya. Penerimaan kecerdasan buatan. 5 bank digital dilancarkan untuk tingkatkan inklusi keuangan. Dasar revolusi perindustrian keempat nasional, pastikan kita kekal di hadapan dalam teknologi muncul. Untuk pelancongan, Visit Malaysia 2026 hanyalah permulaan. Kita bina framework pelancongan mampan supaya pertumbuhan tak rosakkan apa yang buat kita istimewa. Indonesia masih ada masa untuk bertindak balas, tapi mereka kena bergerak pantas dan mereka kena bergerak bijak. Strategi yang bawakan Malaysia ke sini, pelaburan infrastruktur, kejelasan dasar, kelajuan pelaksanaan, pengalaman lancar, itu boleh ditiru. Tapi ia perlukan kehendak politik dan implementasi konsisten. Jadi inilah, Malaysia bukan sahaja kalahkan Indonesia dalam ekonomi digital dan pelancongan. Kita cipta blueprint untuk bagaimana negara kecil boleh kalahkan yang lebih besar melalui fokus strategik dan pelaksanaan unggul. Nombor tak tipu. $39 bilion ekonomi digital berkembang pada 19%. 38 juta pelancong pada 2025. Tahun berturut-turut kalahkan Thailand. Ini bukan unjuran. Ini dah berlaku. Kemenangan sebenar bukan dalam nombor sahaja. Ia positioning Malaysia sebagai tempat di mana segala-galanya berfungsi, di mana pelaburan berkembang, di mana pelancong dapat pengalaman hebat, di mana inovasi digital berkembang maju. Itulah jenis reputasi yang compound dari masa ke masa. Kalau ini buka mata korang tentang apa yang sebenarnya berlaku di rantau kita, tekan butang like tu. Share dengan seseorang yang perlu tengok nombor-nombor ni. Dan subscribe sebab kita akan terjun dalam strategi ekonomi dan persaingan serantau. Data beritahu cerita yang ramai orang tak pernah dengar. Jumpa korang dalam video seterusnya.